Dapat ini tu. Comel. Dia memang sebiji macam ni. Bukan macam yang purple ke yang mana ke, tengok. Kita isi kat sini. Okay, buka. Okay. Wow. Wow. Macam-macam. Alah, tak masuk pula. Masuk last. Yeay. Tengok ni. Umat dan Amanda Samui dipenuh drama setiap hari. Senyum tawa bersama, kita happy selamanya. Hai, Assalamualaikum guys. Hari ni Adin nak unboxing mainan lagi. Tapi kali ni dia semua kotak. Biasanya kan dia ada yang macam lain-lain kan. Tapi yang ni semua kotak. Kali ni, yang ni kita nak start dari mana dulu? Yang ni dulu kan? Jadi kita ke bawahkan dulu yang ni semua. Jadi kita buka yang ni dulu. Kita buka per satu. Jadi kita buka yang mana dulu? Ni dulu. Sebab dia macam... Cuma juga tengok dia punya tepi ni. Kau rasa dapat yang mana? Kalau rasa dia dapat yang... Ni. Tak tahulah sebab... Sekejap. Sekejap. Rasanya dapat yang ni lah. Sebab dia macam lepeh bulat. Buka tengok rasa. Okey, eloklah tu. Cepatlah sikit. Baru boleh sikit ni. Macam mana nak buka dah? Oh ni, kita kena satu-satu ke buka dia? Tolong, tak boleh buka. Tengok. Dia dah. Tu boleh. Terima kasih. Tinggal. Dah. Oh, yang ni. Dapat yang ni. Tapi yang ni versus... Yang ni macam harta je. Tengok. Cantik ni. Okey, yang ni kita isi sini. Tok. Dia macam... Okey, sekarang kita buka ini pula. Yang mana? Kita buka yang ni. Rasa dapat yang mana? Rasa dapat yang ni. Ni dengan ni. Ni. Yang adik tak suka ni. Sebab dia warna hijau. Buka. Tadi plastik yang ni juga. Tapi dia lain. Yang ni plastik yang ni pula. Tapi dia lain dari yang... Apa yang ni? Sama, tapi yang ni dia macam mulut dia tak sama macam ni. Tapi dia bulu-bulu tau. Telinga dia boleh bergerak. Tengok comel kan? Comel. So sekarang kita buka yang ni balik. Buka. Okey dah dapat. Sampai kita isi sini. Okey, awak duduk sini. Boleh. Ingat dulu baring je lah ya. Tidur kan, mestilah tidur kena baring. Cak. Comelnya. Tengok dapat ni. Tapi rambut dia kenapa awal? Memang awal. Oh ya, memang awal. Rambut dia macam pemadam. Ni nama dia. Oh, dia ada nama. Lupa nak bagi tahu. Dia ada nama. Mana? Okey, first nama ni Jack. Nama dia Jack. Dan ini Jessica. Bacalah sendiri mah. Nak baca sebab tak pandai. Sekejap. Isi balik. Comel pun. Kita buka yang sama sebab kita banyakkan belinya ni. Yang ni macam beli 2, 3, 4 macam tu je lah. Tapi tak tahulah.
Okey. Yang ni kita dapat 2 yang lain. Rasa yang ni dapat mana pula? Yang kat... Comel. Tapi katanya mana pink gelapnya? Nama dia Johnny. Tuh. Comel kan? Ini 3 ni comel dibaring tau Ha ni, tengok. Cantik kan? Okey, nak tidur macam mana? Kita kena baringkan dia ke kita kena dudukkan dia? Tapi dia tak boleh duduk. Kita buka ini balik dah sebab ini yang dah jatuh dulu. Jadi kita buka ini. Kenapa macam ni? Isi yen tu. Rasa dapat yang mana? Tak tahulah. Tengok. Harap dapat yang comel sikit lah. Ini rasanya. Dapat yang Buma dapat juga. Tengok. Dapat yang Buma dapat. Macam mana boleh dapat yang ni? Lain macam. Okey, kalau yang batu macam ni. Hati ni. Jadi kita isi ke belah-belah sini. Yang ni banyak lagi. Tapi yang ni lagi 3. Buka cepat sikit. Kalau dapat secret lah juga. Buka kat mana ni? Ketat sangat dah. Okey, nasib baik kuat. Isi. Tengok dapat yang warna biru. Tengok ni. Comel. Rasa dapat yang mana? Cuba tengok. Dapat yang ni tu. Comel. Dia memang sebiji macam ni. Bukan macam yang purple ke yang mana ke. Tengok. Kita isi kat sini. Jadi buang. Oi. Terbaik tak buang yang ni. Hampir nak buang. Cepat. Okey. Buang. Untung dapat benda lain. Ini tu. Kita dapat yang macam ni. Harap dapatlah sebab sebenarnya tinggal lagi 1, 2, 3 lagi. Kali ni okeylah juga rasanya. Okey, selamat. Tengok dah. Memang dapat yang tunjuk yang ni. Mula-mula tunjuk yang ni, rupanya dapat yang ni juga. Tengok. Comel kan? Kedua adik-beradik. Adik-beradik lah kot. Macam, apa tu dipanggil? Yang dia... Tahulah nama dia tu. Okey, harap dapat yang special sikit lah ya. Kejap. Dapat yang secret dah. Memang dapat semua warna Tok, ni. Oh, ingat secret. Rupanya yang kat depan, Tok. Kat depan ni. Sebab dia yang kelas. Tengok. Jadi kita ikat sini sebab jadi warna-warni. Tengok. Warna-warni. So, sekarang kita buka yang ni pula. Jom kita buka untuk makan. Macam mana buka ni? Okey. Kali ni kita buka yang ni. Tengok dia punya gambar ni. Comel kan? Kita buka untuk makan sebab dah lapar. Koyak je lah kan? Tolong! Senang sikit. Senang sikit. Buang. Apaan ni? Wow. Ni apa?
Ni apa ni? Plastik ke stiker ke apa ni? Nak cakap pun tak boleh. Banyak sangat tengok. Oh. Eh? Kita buka. Kita buat je lah ya. Kita tengok kalau ada arah. Oh, sebab ada arahan. Mula-mula kita Oh, kapus ni kita kena masukkan kat dalam ni rupanya. Yelah kan. Sekejap. Macam mana nak buat? Sekejap, cuba tengok balik. Ada tak arahan lain dia? Tak payah buat yang ni. Yang ni kita buat next video. Jadi kita buka yang kotak kecil ni dulu. Kita tinggal isi balik. Kita buka yang besar lah sekali lagi. Kita buka yang ni tak. Mana nak buka? Dah. Ketat masalahnya. Tolong. Terima kasih. Wow. Macam buka. Okey. Wow. Wow. Rasa macam memang kena buat lah benda ni. Sebab rasa macam membazir bulat tak buat. Tahu macam mana cara buat ni? Cara buat dia senang je. Tinggal pasang-pasang, gam-gam. Okey. Pasangkan benda ni. Lepas tu pasang. Yelah kan okey. Pasangkan benda ni. Oh yelah kita kena ni dulu. Kita kena susun dulu. Tak apalah. Sebabkan benda yang kita suka, jadi kita buat je lah. Ada arahan dia. Dia bagi stiker. Okey, faham. Yalah, buat je lah. Kita tengok dulu arahan dia, bla 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 bla. Jap. Tempat ni besar. Besar sih. Dari mana? Tak apalah. Kita hanya pasang je. Tak payah tunggu lama. Tinggal pasangnya macam mana tak tahu. Susah juga. Tanpa jalan stiker dulu. Comel lah. Kita tengok dulu macam mana sebenarnya. Jadi rasanya botol ni kita kena buat apanya. Wow. Dia apa? Tolong pasangkan. Dengan mana dia punya penutup tadi? Oh ni. Kita buat ni dulu. Jadi first kita tak boleh tuang dulu. Kalau kita tuang nanti tak tahulah mana ni. Mana awak? Saya tak jumpa lah. Terima kasih. Tinggal oh iyalah. Tinggal cabut, pasang cermin dulu. Pasangkan cermin. Ya. Okey, dan ya lagi satu. Okey, dan tengok macam ni kan. Jadi rasanya kita elok cari mana botol tadi. Okey ni. Dan tengok arahan dulu.
Oh yelah, dia kan tak perlu penutup pun sebenarnya. Tinggal isi bola-bola dia tadi. Okey ni. Kita kena ada mangkuk lah. Macam mana? Ada bekas tak? Tolong bekas. Tak apalah. Kita tinggal masukkan je sebenarnya. Masukkan, isi dulu kat tangan. Lepas tu masukkan. Bukanlah satu-satu. Bukanlah satu kat satu kan. Oh. Jadinya rasanya kan, kita perlu isi perlahan-lahan. Kalau kita tak perlahan-lahan, nanti tumpah jadi macam ni ah. Dah banyak ni. Tak apalah, yang jatuh-jatuh tu biar je lah. Yang penting kita boleh isi perlahan-lahan. Isi lagi, isi lagi, isi lagi. Isi lagi. Masuk. Masuk macam-macam. Alah, tak masuk pula. Masuk. 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 Masuk last. Yeay. Tengok ni. Tak muat pula. Oh, tak apalah. Tengok. Tapi dia yang tak muat. Tak apalah. Kita tinggal. Ni baru muat. Tapi benda ni sebenarnya pentingnya apa? Memang tak ada penutup. Sekejap. Penutup tak. Memang tak ada penutup dia. Mana? Wah. Ya. Pelik lah. Pelik. Tolong pelik. Ni dia. Okey, kita perlukan tak ada kat sini. Nampak tak? Yang ni. Muka dia yang pink tu. Rasanya yang ni kena isi dapat kedai ni. Tak apalah kita. Yang penting kita kena pasang ni dulu. Pasang macam ni. Kena gam ni. Kita isi gam lah. So, nasib baik dia dah bagi gam. Tinggal buka lah. Dan okey, isi. Ini penutup dia ni. Tak apalah. Ni memang dah gam Ada gam Kenapa tak boleh isi dah ni? Cuma isi. Okey, kita nak isi tak boleh. Tengok. Tengok. Tak boleh isi. Kita kena buka. Okey, kita kena berhati-hati. Tengok. Ni memang gam Kenapa dia cair? Okey, ini dah lepas tutup. Tutup. Hati-hati. Takut. Ni nak tumpah macam mana? Okey, perlahan. Isi di sini dah. Tutup. Alamak. Okey, ni sebaik. Tapi ada tisu tak? Sebab dia ada yang meleleh-leleh. Kita tinggal tekan dulu. Tekan. Okey. Lepas tu, kita tengok arah. Okey, hati-hati. Untuk menentukannya. Ni dia. Kita perlukan ni kan? Ini apa dah? Kita nak buka akan tunggu lama. Tapi rasa yang ni pun sekejap je kot. Tak nampak? Tolong. Tak apalah. Kita guna ni. Ni senang sikit. Okey dah. Nah. Okey.
isi macam mana? Macam ni kan? Okey, yalah. Macam ni lah kan? Okey. Tinggal isi tengok. Tak boleh. Kita kena siapa? Kenapa tak boleh isi? Biar je lah. Walaupun ni dia. Kita lupa pula nak isi benda ni. Ini ni dia macam apa kita panggil, dah penuh sangat, jadi dia tak muat sangat. Bukankah ada yang jatuh kat bawah tadi? Tak apalah. Tapi mana dia punya meja? Kita ya lama. Oh, tadi lupa dia pergi isi kat sini. Memanglah, jadi kita kena isi balik dah. Perlahan-lahan memusingkannya. Okey, selamat. Pusing dan isi sedikit. Okey dah. Jangan banyak sangat, nanti habis dia punya gam. Jadi ambil ni dia macam susah lah sikit. Sekejap. Kita tinggal ambil kat sini, senang sikit. Isi kat sini kan. Okey. Betul sekali. Alamak. Okey, setakat ni kita kena tekan-tekan, sebab kalau kita tak tekan nanti kan dia akan jadi macam apa kita panggil? Dia akan jadi macam jatuh-jatuh. Tengok, yang ni pun nampak tak? Dia bergerak sikit. Jadi ni kita kena buka. Okey. Okey. Dan mana benda tu dah? Mana benda ni? Tengok. Benda ni yang cari sebenarnya. Tak jumpa meja dia. Sebab nak isi benda teddy bear yang comel ni lagi. Nak tengok tak? Kita buka dulu. Satu. Tengok. Lah. Ni dia. Ni rupanya benda ni. Barulah tak tumpah kalau jatuh. So, tengok tiga-tiga teddy bear ni. Comel kan? Tengok. So, kita kalau nak perhiasan, kita isi kat atas dulu untuk sementara. Jadi, awak tengok sahaja, tak boleh pegang apa-apa. Sekejap. Ni meja dia. Rasa ya dah kot. Sekejap, tengok mana-mana arahan dia. Ni. Oh, yelah, yang ni lah meja dia. Apalah. Macam mana kita tu boleh tahu? Okey. Sakit juga tangan. Inilah kan meja dia kan? Kata. Kita kena buat macam mana? Cabut ke? Cabut tak logik. Takkanlah nak kita kena tampal lagi guna gam. Rasa kita tukar je lah yang ni. Jadi yang ni kita ambil dulu. Awak duduk sini ya. Okey, yang ni kan kotak ni hari ni ada tak buat hari ni, jadi ada buat besok. Kalau buat hari ni pula sampai sudah tak habis. Dari hari ni sampai besok tak habis. Besok lagi satu baru habis Kalau nak buat semua ni sampai habis, lagi baik kita kemas-kemas dulu. Lepas tu yang ni kita buat yang untuk next video, okey? Jadi kita kemas dulu. Okey. Sampai situ saja video kali ni. Korang jangan lupa like, subscribe dan notification. Apa cakap apa? Rabbit kata apa?
Tengok. Dia dah tak sabar. Yang ni makanan dia orang. Jadi sampai situ saja. Okey dah. Bye.